Muhammad Zuhri bin Zainal. Saya Zulkifli bin Al-Ansar. Saya wakil lah sebagai pihak lelaki. Kami mengucapkan terima kasih kerana sudi datang. Ini bukan rumah sebenar. Ini kami sewa untuk majlis pertengahan terbaik hari ini. Semoga kita harap dengan kehadiran tetamu pihak perempuan, pihak lelaki akan memberkati dan dirahmati Allah pada insya-Allah. Kami semua sama juga ucapkan terima kasih kepada tuan rumah kerana sudi menyambut kedatangan kami dengan hati yang terbuka, dada yang lapang, wajah yang ceria. Saya suka tu. Dan kedatangan dia ikan alhamdulillah. Alhamdulillah syukur kepada Allah dengan nikmat yang kami berkumpul di majlis ini. Okey, alang-alang saya baca sepatu. Boleh. Kalau ada masa boleh berfikir saya beli balik. Tak payah bagi lah. Cuma kita nak bagi seronok dalam majlis ni. Okey, dari Terengganu ke pantai barat hendak menangkap sekawan ikan, kami datang membawa hajat untuk menyunting bunga di taman. Nampak kan? Balas. Oh tak. Okey, saya jawab secara direct je lah. Kami terima dan memang ada bunga di sini tapi bunga belum keluar lagi. Kami simpan dulu untuk majlis, kita uruskan dulu majlis apa kita berbincang untuk hari ini, perkara yang berbangkit, perkara yang kita ingin teruskan untuk ke arah perkahwinan lah. Yang saya dimaklumkan dari segi pihak perempuan kedatangan untuk pihak lelaki ni untuk bertunang. Ya, Merisik kita tak buat sekali, kita terus bertunang. boleh? Jadi seperti yang saya perkenalkan diri saya tadi, saya Muhammad Zuhri bin Zainal. Saya ni kira pak saudara saya, boksu kepada Muhammad Haris. Sama lah pangkat kita. Sama? Saya Pak Dia muda sikit. Oh, muda sikit. Patut dah pun ni. Saya belah orang rumah saya yang paling bongsu. Tapi belah saya paling sulung lah. Paling ceria. Jadi kita tak nak nampak macam Formal. stres je lah. Jadi kita rasa supaya kita lebih selesa. Majlis kita santai-santai. Okey. Jadi saya ni wakil juga yang mewakili abang ipar saya Muhammad Razi bin Abdul Malik, kan? Iaitu pihak kepada anak saudara saya, Muhammad Haris. Sebenarnya sebelum ni saya pun tak tahulah, saya macam tidak terjun. Okey. Sebab apa? Sebab dia macam rasa ada yang tak kena. Okey. Sebab dia kata ada bulan purnama kan. Dia rasa macam sesuatu. Okey. Antara dari segi orang kata untuk cincin, dari segi dia punya orang kata lewat semua dia rancang. Jadi kita harapkan perancangan tu kita bersama-sama untuk mempersetujui dengan cara memudahkan dia. Kadang-kadang kalau kita membalas kan, jadi akan jadi panjang betul. Jadi kita nak orang kata nak Ikut. ya, untuk kita bagi untuk majlis untuk majlis mereka ni supaya dia lebih mudah dan lancar. Supaya ni benda-benda ni supaya kita tak ada nak timbul isu yang akan bangkit okey. Jadi di pihak perempuan ada sebarang pertanyaan yang Dari pihak kami sebagai perempuan, kami terima je dan benda ni pun dah dibincangkan. Cuma untuk dalam majlis ni lah untuk kita tahu, sama-sama kita tahu supaya tak ada apa-apa yang berlaku lepas ni kan. Dari segi orang kata perkara-perkara yang orang kata sebelum ke arah perkahwinan tu lah yang perlu disetujui dalam pertunangan. Contoh tarizia apa semua. Lepas tu dari segi mas kahwin macam mana, wang hantaran, batal sembahyang apa dia punya kaedahnya. Lepas tu dengan tarikh pernikahan, kalau kita sempat, kalau dah ada tarikh, boleh kita beritahukan maklum dalam ni. Itu je lah dari segi perempuan, kami nak tahu itu je lah. Kalau tak keberatan, pihak lelaki boleh maklumkan lah apa yang telah diberitahu. Dari segi mas kahwin berapa, lepas tu wang hantaran, lepas tu batas sembahyang ni barang apa. Dan untuk tarikh, kalau tarikh dah ada, boleh maklumkan lah. Sebab atas pertunangan ni lelaki lebih berat kan? Sebab perempuan ngikut saja. okey, kalau mengikutnya perbincangan daripada buah saya ni, ikutnya tali pertunangan ni kita nak ikat orang kata 5 bulan lah. 5 bulan. Walaupun nama
nama je ada dengar dia mengigau. Oi, Aisyah. Jangan mana-mana baca. Kalau dah sampai macam tu Ada kami ada antibiotik dia. Boleh bagi. Jadi memanglah secara rasmi tujuan kita orang datang ni adalah untuk menyambut ikatan silaturahim antara dua keluarga kita, kan? Lagipun adalah sunnah Nabi untuk bertanya dahulu, adakah Nur Aisyah binti Azli sudah berpunya? Saya mewakili dan saya akan bertanya kepada ayahnya sendiri. Okey. Ayahnya sendiri bernama Azli. Cuma dengarlah dengan saksi. Sekarang ni tak ada lagi lah. Yang ada pun yang datang ni lah. Alhamdulillah, jika tak ada yang punya secara rasmi ni bagi pihak Tuan Badan ingin masuk peminang hari ini, alhamdulillah kita bersama-sama ini, ya. Alhamdulillah. Okey. Kami pun mengalu-alukan dan kami terima lah undangan untuk peminangan. Ini yang